owner ni punyalah hati kering kau tahu. Hari ni dia bawa barang aku dapat beli direct Jepun. Kau tengok, ini baru steady. Direct Jepun. Bang, dapat cermin berapa? 2,200. Aku transport 500. 2,700. 2,700. Cermin. Cukai 1,200. Bap. Boleh dapat BMW cermin. Nampak? Jalan. Tahu kereta ni buat video lah. Kereta comel-comel kan. Semua supplier tak ada cermin ni. Owner cari kat Japan weh. Supplier paling besar pun tak ada. Tapi owner cakap dengan aku, lepas ni kalau ada customer nak pasang ni dia boleh. Sebab supplier paling besar pun dia belum masuk. So kena tunggu. Aku rasa tahun depan dah ada lah masuk cermin ni. Ni walaupun kecil mahal nak pasang susah Kau ingat senang. Ini kena collaboration. Bagi. Dah buka. Itu owner tu laki bini otai tu. Jadi je kakak ni dengan laki tu. Ini baru orang kata sampai ke jannah. Lagi abang ni steady tau. Datang daripada Penang berapa kali lah datang sini cari cermin tak boleh dapat. Ujung-ujung dia cari sendiri. Abang ni steady. Dia pasang apa? Pasang tinted mahal, tempered glass. Tu tak perlu risau lah. Bang nak tanya, cermin dapat berapa? 2,200. Sekejap bersih lah. Dua-dua lah. Ini baru betul real fighter. Sebab memang tak ada bang tanya mana tempat memang tak ada Tapi campur dia punya tak tahan tu dia punya tax lah. Tax dia 1,200. Yalah sakit mata tak tukar, sakit mata sakit hati kan. Bang terima kasih banyak. Abang ni datang daripada Penang dengan rumah dekat. Terima kasih. Moga murah rezeki, panjang umur, saya doakan Nanti lepas, nanti apa-apa nanti abang beritahu je bang Terima kasih bang.